Semua orang tahu emas ni sangat istimewa. Nilai dia tak datang daripada manusia. Nilai dia ni melekat pada emas itu sendiri mengikut berat dan juga ketulinan dia. Dia berdiri dengan sendiri. Tak perlukan jaminan daripada sesiapa. Daripada kerajaan, daripada bank atau daripada mana-mana institusi sekalipun. Tak sama macam duit kertas yang mana nilainya bergantung kepada kepercayaan dan juga sistem. Emas ni tetap bernilai walau di mana pun dia berada. Sebab memang Tuhan ciptakan emas ni sebagai duit sebenar dan lambang kekayaan manusia. Yang menariknya bagi Muslim pasti pernah dengar. Di dalam Al-Quran pun ada disebut emas dan perak ni menjadi ganjaran untuk penghuni syurga. Itu menunjukkan bahawa nilainya kekal, bukan ciptaan manusia semata-mata. Kalau kita simpan emas ni, sebenarnya kita bukan sekadar simpan barang kemas ataupun gold bar ataupun dinar. Tapi sebenarnya kita sedang menyimpan kekayaan kita yang sebenar. Tak ada siapa pun yang boleh musnahkan nilai emas ni. Walaupun hancur, walaupun tinggal debu sekalipun, walaupun terbakar, ia tetap emas dan ia tetap bernilai. Sebab itu orang yang bijak, bila ada sahaja duit lebihan yang tak digunakan dalam masa terdekat, dia akan tukar jadi emas. Sebab dia tahu, emas takkan pernah jatuh kosong. Dia kekal bernilai sepanjang zaman. Semoga perkongsian saya ni memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk follow saya untuk lebih ilmu tentang simpanan emas dan juga keuangan.